Kau jangan di situ. Aku guna Dasar. Okey. Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak buat apa tu namanya? Kita nak buat channel polis dengan perompak part 2. Tapi avatar kita lain. Kita ni kan dah lama tak buat channel ni Mo. Dah lama tak buat video ni. Acik buat short. Dan saya Saya dah kembali guys. Dan Saya sebagai pembantu. Taki sebagai pembantu idea aku tu. Aku tak tahu lah. Aku bukan cek. Aku bukan YouTube terkenal. Dah lah. Jom. Waktu tu kita lagi. Dah cepat. Jom. Waktu tu kau lagi kerja aku. Waktu tu kau lagi kerja aku. Lari. Kau lagi kerja aku. Yelah. Wah. Lari goblok. Ngentot bot. Ngentot. Aduh, aku jatuh. Okey, aku menyerah. Aduh, aku tak nak masuk penjara kedua kali. Macam mana aku tahu. Kuasa lembu. Lari. Aduh, aku tak pandai lah buat tu. Aduh. Okey, saya mengaku kalah. Maafkan saya. Cepat ikut saya. Kenapa lah aku kena jadi macam ni? Yang tu lah kau. Asyik pencuri je kata. Diamlah polis jahat. Cepat. Pakai baju perompak. Tapi kan aku kan memang dah pakai baju perompak ni. Ni, pakai baju ni. Yalah. Nanti tahun depan baru kau sama. Bapak dia. Aku ada depan sini. Macam mana ni? Kalau kau lari siap kau. Aku tahu. Tahu apa lah? Apa? Kau pura-pura tak tahu? Kau pura-pura tak tahu? Aku tahu kau. Engkau nak lari macam mana? Yes, let's go lari. Aku kena beli rumah dulu ni. Supaya tak ada orang tahu. Nasib baik aku ada curi premium dulu. Polis tu takkan tahu. Let's go beli rumah ni. Kita bukan manja. Habis tu aku tengah tu. Alah, kita jadi nak malu sebab tu je. Kita buat tu je. Kacang ni molek dah untuk anak. Tak yalah mau egek-egek. Sekejap. Pencuri tu kenapa? Kenapa tak tu Ni sedap ni. Nanti tengok. Tukar baju dulu. Aku rasa aku kena jadi online ni. Aku kena jadi boy gentas supaya polis tu tak tahu. Aku tengah cari kau. Aku nyaman jadi nyaman jadi boy gentas guys. La. Seronoknya tak bayar masuk. Oi. Syadon jual pizza. Hush, nak beli lah. Nasib baik aku jual ni. Nasib baik tadi aku ada ni. Sekejap. Mana pula area ni? Mana pula perompak tu? Perompak tu bukan tadi dia macam nangis Kenapa pula sekarang? Dia keluar. Aku kena cari dia ni. La. Itu masa tu kita bertemu. Rasa kita bertemu tapi aku bukan pencuri. Aku nyaman jadi online. Masa tu aku dah perasan. Stop. Kenapa encik? Awak ni macam saya kenal. Apa? Encik, tadi kan saya lampai kat poster tu kan.
Kenapa ada banyak gambar pencuri tu? Bukan pencuri tu dah kena tangkap ke tadi? Dalam berita. Tapi pencuri tu pergi hilang. Apa? Awak Sekejap saya petik. Mana I ada? check awak punya. Mungkin yang ni kostum kot. Okey, sekejap saya buka. Jangan. Jangan. Kau pergi. Ah. Kau rupa-rupanya. Lari naik motor cuy. Okey. Last waktu aku terlanggar. Habis tu kau mati. Aku masih kuat. Tak, engkau tak kuat sebab engkau langgar tinggi kuat sangat. Sakit. Au. Terlanggar lagi. Aku kena kuat. Demi perjuangan. Aku pernah tengok cerita Papa Zola. Dah sia-sia aku curi. Masa tu engkau Jap. engkau tu dia. Engkau tak perasan kalau engkau tu hanya mimpi. Yes. Aku taklah mana benda macam tu. Engkau tak perasan kalau engkau tu mimpi. Yes. Wih. Engkau ada kat mana? Weh, rupanya cuma mimpi. Tapi asal aku tidur kat lantai. Nak asal ada kereta premium. Jangan-jangan mimpi tadi aku nyata. Tak boleh jadi ni, aku kena minta maaf kepada polis. Kenapa? Kan aku kan mimpi. Atas tiba-tiba ada ni. Polis. Saya minta maaf polis. Polis, saya hilaf. Maafkan saya. Saya ambil awak punya kapsul. Cantik lah. Okey, inilah kisah polis yang jahat selama ni. Bukan perompak. Korang salah faham. Tapi ini cuma drama. Polis baik. Penjaga yang ni. Okey, jadi sampai sinilah saja saya punya channel hari ni. Dan bye. Assalamualaikum. Dan bye-bye. Ai, kata aku.